Lagi, perjelaskan lagi suara kalian. Wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Ya maksyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Lagi, perjelaskan lagi. Perwujudkan diri kalian. Hadir. Woi. Subhanallah. Ada dua mata kat sana. Macam mana sini? Oh bukan, ini apa benar? Lampu kot. Syuk macam tak okey kan, Syuk? Ni saya malam ni saya bersama Apik G dan Syuk Raja Lawak dengan tim dia. Ni Syuk Raja Lawak. Okey. Malam ni saya collab. Tadi saya cuba dah jalan solo. Saya dah cuba jalan solo. Jadi berangin ya, tiba-tiba aku jadi berangin, aku jadi angin gila-gila. Tapi masa masuk tadi okey kan? Masa masuk tadi okey. Aku jadi berangin. Anxiety je. Sebab anxiety je. Main Sari, terima kasih. Sebab anxiety je. Selalu kena suruh tengok tempat. Weh. Buah jatuh kot. Guys, korang nampak tak apa yang aku nampak guys? Guys. Subhanallah. Tu. Turun. Tak payah turun. Nampak turun ni bro, nampak turun. Kita take file jap. Salam bang, waalaikumsalam. Tak ada apa-apa dia jadi air. Ni apa benda macam daun ni? Syuk kawan Kedah, saya kau baca. Cak dia tu. InsyaAllah baca. Kat mana? Saya kat Penang malam. Saya berkolek dengan Apik G dan dengan Syuk Raja Lawak. Okey. Masih dah turun. Masih. Syuk bila nak buka dulu insya-Allah. Ini mana ni dekat Iri Jawi. Cover rokok nak. Okey. Tak dah tadi dia jadi macam bangin. Dia jadi macam gerd. Dia tak Tengok. Kucing dengan macam kucing. masukkan. Ada orang gelak ni. Macam ada rasa gerd. Dengan macam kucing. Dia jadi macam ada rasa dia angin kat suluh hati. Doa Nabi Sulaiman. Ingat tau. Innahum Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum Sulaiman. Tengah bunyi besi ada lah. Oh tak, ni besi dia orang pegang. Sorry viewer dah bising-bising dia. Kita nak bagi depa rasa. Okey, baik. Apa dah puas? Dapat puas. Cari buat apa balik lah. Tak, Syuk balik Almar. Itu kawan Syuk ni dia memang buat paranormal. So malam ni Syuk ingat saja-saja lah ikut dia buat paranormal. Okey sikit lah. Okey kan. Bagi semangat sikit kan. Saya kita tak tahu, kita kena cover 3 orang ni kan. Tapi okey. Tak, ben insyaAllah ada lagi. Ya. Boleh. Kan. Bantu gerak kari saya kan. Kari saya dia. Saya jadi terkaku tak tu nak cakap apa. Okey. Dia orang berempat. Tadi saya cuba jalan seorang depan lah. Tapi memang ada vibe ni. Sebab saya first time masuk sini. Jadi laluan tu saya tak pasti. Jadi saya boleh terjah sampai depan. Saya tak ada masalah. Kita balik bis jam. Nak jalan sana lagi. Patah balik lah. Patah balik Sini pun dah macam-macam lah. Lepas tu nak pergi sana. Tengok mirror sama. Ramai orang cakap tengok mirror ni. Okey mirror. Ada jaga mirror ni. Salah boleh. Dia jalan lah sikit lagi. Kenapa Api, aku nak terkencing. Aku nak terkencing.
Jangan kucing rata. Betul-betul tak tahan nampak bulu rumah aku. Dia jauh ni. Aku nak kencing lah, sumpah. Demi Allah aku nak kencing. Boleh ke? Jangan. Allah Akbar. Subhanallah. Macam dah terkencing. Aku pun mengamang. Subhanallah. Dengar. Dengar. Okay, hang steady. Dengar kan? Tempat orang buang saka. Ya betul. Wih, dengar. Masalah kalau anda tak boleh tahan. Aku rasa macam satu something lah kat depan ni. Subhanallah wa lam yakul Allahu akbar wala. Tak ada rumah orang ke kat Sabit? Saya pun baru ini air masuk lagi. Saya tak sebis saya tu datang lokasi ni. Terus sampai lokasi ni tak sempat ini air saya tak sempat makan dengan mami ni. Sekejap lagi balik explore baru saya makan geng. Korang mana ada rezeki lebih korang gerakkan geng. Gerakkan satu coin je geng. Gerakkan saya punya satu coin je geng. Jangan gelok kan. Hampa gelok. Penang kat mana? Kat Jawi bang. Tak, dia nak kencing betul. Oi, Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Balik je lah. Diorang kena ganggu teruk ni. Diorang kat belakang ganggu. Okey. Aku tinggal hampa balik. Aku bawa abang balik base, aku masuk dengan baju aku. Baju aku jalan ni. Tak, aku dah buat benda ni bertahun dah. Tak bayar pi. Tidaklah. Dia dah macam insya-Allah lah. Biasa. Bukanlah kata kemas. Tak, bagi aku itu dah. Aku memang nak yang itu. Tak punya. Nak. Orang baru first time. Gelap macam ni. Dah nama pun aku punya konten paranormal kat TikTok. Biasa orang buat kat dalam bangunan kan. Dalam bangunan. Kalau dalam bangunan aku okey. Kalau dalam bangunan aku okey sebab tempat ni lapang sangat. Bila tempat lapang sangat, diorang bermas tautik. Pengalayan. Okey, sampai jumpa. Kita balik base. Semua pun dah sendu lah. Kita balik base. Terlah dia orang balik base. Tak apalah. Ni aku tak tahu benda depan ni. Jangan layan cakap ni. Ya, okey dah. Okey. Kita dah belajar geng. Apa kita jangan pijak sangat lah. Jalan terus lah. Tadi kat depan tu ada benda terbang atas kepala aku lah. Mana? Ni depan. Lepas tu lah Abang cakap jangan pergi tempat Faizal punya. Apa kita Dekat sini pun macam-macam. kita pergi Lepas dia terbang tu bunyi anjing tadi. Yang tak berhenti tadi kan. Kat rumah saya tu bang. Hai. Kat rumah awak. Janganlah Pi. Apa Pi? Apa dia? Aku sebelah hang kan. Weh, aku dengar tadi. Tenang. Ya ke dengar orang mengaji? Aku dengar di atas ni Pi. Aku sebut paranormal tak berjadi. Sumpah Pi. Dia paranormal tak macam ni. Melainkan okey, kalau nak stop permainan aku balik gate aku tutup itu je. Tapi apa guna aku? Pi, slow. Tenang. Miran. Pi, betul. Tak main-main kali ni Pi. Apa Miran? Dia macam tu orang. Dia macam tu orang. Betul, aku nampak benda putih tadi kat situ. Apa dia biru? Bodoh lah. Jangan cakap biru. Dah kata jangan tegur. Tahu saya cakap tadi kalau nampak apa-apa diam. Tak payah. Jangan bagi dia bergaduh. Istighfar banyak-banyak sikit. Suara perempuan mengaji. Nampak betul-betul. Kan sekarang ni macam apit diorang buka untuk diorang tau. Saya buka. Dengar. Dengar Depan ni. Bicara habis aku dah tak nak main benda ni. Duduk jaga sikit. Depa pun bukan ni pan. Tak payah pandang ni. Tak ada binatang buas ke? Ada. Tapi ada dengar korang ada dengar bunyi
Kita street Waalaikumsalam. ke sana Beza. Mana? Aku nak balik lah. Nak balik lah. Relax lagi. Sekejap. Dah lah. Aku bukan sebab apa relax. Aku nak terkencing. Okey, jom kita balik Beza. Aku bawa lepas balik biar je. Okey. Okey, jom. Jangan layan lah miru. Jangan habis tengok miru je. Diorang baru first time. Mulut tu jaga. Okey, baik. Depa first time barang. Macam Dah aku hantar lepas balik biar. boleh. Sana base Okey, boleh main. Tapi sana dah jalan. Sana dah cerah sikit. Kalau Beza, okey, lupa aku cakap Beza. Kat sini, tepi jalan ni, ada yang macam kok tu, yang macam tempat duduk tu kan. Hang boleh jalan depan tu. Sana dus dengan aku pernah, Cece pernah nampak pakcik dalam tu. Sebab itu aku cakap, apa yang dia cakap tu. Guys, korang dengar bunyi anjing tak? Bunyi anjing. Weh, belakang ni. Ni belakang ni. Mana? Sini. Sini ada benda ni. Bunyi anjing. Jelas ni. Jelas gila. Dengar. Okey, jom jangan layan. Bunyi anjing. Okey, jangan layan. Okey, sekejap. Dekat sana memang kami nampak seorang pakcik. Dan aku tak tolak apa yang Miro cakap. Sampai sini. Anjing tu pusing ke sini. Tadi belah sana pun ada. Sekarang ni bunyi kat sini. Yang terbang atas kepala aku tadi depan ni. Kat mana? Dekat tepi tembok ni. Lepas tu dengar suara lah balik tembok tu. Yang dia cakap ada benda terbang kan dekat dari sini. Tadi korang dengar kan dalam viewer saya dengar kan. Bunyi suara anjing tapi last tu ending dia ada bunyi. Kita orang balik dulu je. Kita orang balik lah. Okey. Okey, baik. Okey, baik. Diorang first time geng. Syuk dan kawan-kawan dia first time. Tapi sini saya memang ada rasa vibe lain geng. Saya rasa satu macam kat sini. Saya tak tahu nak cakap macam mana, tapi saya rasa satu macam. Betul, sebelum saya dengar bunyi tadi, sebelum benda tu terbang atas kepala, saya dengar bunyi macam ni, macam sebab, okey geng, saya beritahu. Benda-benda ni, dia akan menyerupai suara seakan-akan macam bunyi binatang geng. Okey? Seakan-akan bunyi binatang. Tapi bukan binatang geng. Alhamdulillah abang berani. Jangan bang. Saya tak cakap saya berani, saya tak cakap saya ni bang. Saya okey, kita layan je. Saya pun dah senawa ni. Saya take fire jap. Tapi saya something. Saya rasa something kat sini. Kak, api betul dengar saya kak. Waalaikumsalam. Dengar bunyi anjing tu dah macam gelak dah. Dengar. Dengar. Bunyi dia menyalak ujung tu dah macam gelak-gelak dah. Dengar. Weh, ada benda berjalan depan. Ni apa benda ni?
Ada depan pokok tu, hati-hati Zal. Main saya pergi kat abang lah. Kita jalan dua. Ni Faisal seorang ke? Seorang. Dengar bunyi babi ke? Bunyi apa Hui, aku. Dengar. 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 Ni. Ni nampak ni. Atas kepala aku ni macam air ni. Ni apa benda ni Asal dia kabur kat situ Depan kau macam ada benda. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Masalahnya anjing tu, dia punya bunyi dia macam gelak kan. Ui, bau gamang lah. Aku kat sini pahal lah. Kejap. Baca lah adik. Dengar. Ui, macam ada satu aura lah. Aku tak pandai nak ungkapkan aura tu macam mana. Tapi aku rasa satu. Aku ada rasa. Bikalimatillah hitamat misyamal. Kat tepi highway macam ada suara orang bercakap 3-4 orang. Ni apa macam bunyi anjing, tapi dah macam bunyi suara orang mengilai macam bergelak. Kat sini tadi benda tu terbang atas kepala aku. Aku tak tahu apa benda. Mendengar bunyi sayap je. Pom dah rempuh apa aku tak tahu. Sekarang ni bunyi anjing tu tak berhenti-berhenti ni. Dengar. Dengar. Subhanallah. Weh, dengar. Kaitan masih Mel. Ni apa benda ni? Benda tu ada depan ni. Benda ni dia tak nak lampu terang, geng. Okay, yang korang dengar tu suara api, tapi diorang jauh, geng. Diorang jauh kau. Tak nampak. Diorang jauh ke depan ni. Atas bukit dia pocong bunyi macam tu. Atas pokok. Weh, kejap. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini suara di mana ni? Padahal dah jauh. Dekat dengan bis kan, macam dekat.
Dengar. Diam Aku rasa ada something ni kat sini. Aku tak tahu apa benda. Aku tak boleh nak buka lampu besar ni. Kalau buka lampu besar tak nampak geng. Nanti dia kabur. Ni. Weh. Dia panggil siapa? Ni atas ni. Macam air. Macam air embun. Tapi aku tak tahu apa benda. Kat sini je. Tempat lain tak ada. Ni. Ni nampak ni. Ni dua ni. Dua tali ni. Kau nampak ni? Kau tak rasa pelik ke? Ni. Ha? Aduh, aku risau kat dua orang ni. Aku nak ke dalam pun. Clear suara halus. Suara kan, itu bukan suara dia orang tu. Hah? Dah, Pi. Pi, aku dah. Bye. Kejap, geng. Kejap. Ni nampak ni. Dia orang banyak cakap. Biasa kan first time. First time. Saya first time ikut kawan saya dulu pun rapat geng. Rapat. Saya take file dulu geng. Saya take file dulu. Boleh geng gerak-gerakkan tas saya geng. Yang tak banyak ni geng. Come on geng. Saya jauh juga saya datang ni daripada Seremban ni. Saya datang ke Penang geng. Panggil nama pula tu. Saya take file jap. Subhanallah. Alhamdulillah. Ui. Kim, masih kat. Apa tu hijau-hijau? Hah?
Farid masih red game. Ni apa benda pula ni? Farid, awak dah follow saya, Farid. Yang belum follow saya kan. Follow tak kena duit kan. Follow je. Suara dia orang masih ni, tapi sebab sunyi kan. Perut saya ni pun berangin ni. Kejap. Ni sekali jalan dengan Syuk ke? Diorang belah sana, saya kat sini. Tapi tak jauh lah. Tapi tak jauh. Terima kasih. Syuk sampai nak terkencing. Bos bini call lu. Saya dengar ada benda berjalan ni depan ni. Dengar bunyi step. Kalau korang dengar. Dengar. Weh, betul-betul sebelah aku lah. Betul-betul sebelah aku lah. Syuk buat uji nyali. Dengar orang berjalan ni. Terus tempat bro, kasi tenang. Syarul, awak follow saya dulu, Syarul. Kalau dalam live orang lain, bukan kata tak follow, tak bansikat pun kena block kan. Saya ni okey baca komen korang. Follow je kan. Lepas tu korang boleh bansikat satu koin pun jadi. Mantap. Kenapa tak pergi banglo 99 pintu bang? Saya pernah dengar dekat Parit Buntar kan. InsyaAllah besok kalau nanti saya bagi tahu balik, saya dengan Dush tengok macam mana. Okey? Dengan Apit ke, nanti saya tengok. Sebab Dush ada kata Banglo 99 tu memang ada sejarah. Memang ada sejarah. Bukan limbu tebal bang. Ni apa benda pula ni?
Weh, betul lah. Apa benda tu ha? Pokok ke apa bukan? Benda putih depan kau je. Bukan, masalahnya atas kepala aku ni, kiri kanan aku ni. Ha. Benda yang sama. Depan ni tak boleh maju bang. Depan ni dah semak ni. Weh, ni busuk jantan ni. Betul besar lah, geng. Korang cakap busuk. Besar-besar. Jantan betina ni. Tembok putih tu ada apa? Zoom bro, kalau betul bukan prop. Depan busuk macam ada benda. Ha? Benda berduri apa ni? Kau dengar Macam ada berjalan ni atas pelepah ni. Ni. Dengar bunyi tak. Aku diam je ni, aku tak cakap apa ni. Aku nak dengar, bagi korang dengar ni. Weh, lag lah. Weh, dia kacau. Tu aku cakap kat sini ada benda kan. Ha, dia tengah-tengah tiba-tiba tengah elok kan. Korang jangan tunjuk. Korang jangan cakap tempat dia yang dia duduk. Kalau betul tempat yang korang cakap dia duduk tu, nanti aku akan lag. Ha. Syarul, aku bukan takut. Aku ke belakang lane lag ni. Kalau takut, aku tak buat benda ni. Kalau aku takut, aku tak buat explore ni. Macam atas sikit baru bunyi apa. Tak tahu bunyi apa atas kepala aku ni. Daripada tadi ikut aku ni. Aku ke belakang sikit sebab lain tak ada. Kau nak suruh aku masuk sampai dalam pun boleh bang, tak ada masalah ni. Ha. Kau nak suruh aku masuk sampai dalam pun boleh, tak ada masalah ni. Tapi kau support lah aku sikit. Kan? Ha, okey. Tu dia orang. Tu dia orang. Kan, yang support saya pun tak banyak cakap, geng. Korang yang tak support saya
komen bukan-bukan. Boleh, saya boleh masuk sampai dalam lagi, geng. Sampai tak ada jalan pun saya boleh masuk. Memang atas kepala ni saya rasa ada benda berjalan ni. Macam air ni. Ni korang tengok ni Ini dia dah jadi macam satu... Bukan aku nak cakap, tapi aku rasa ni dah macam satu gerbang. Nampak ni? Kau tengok ni. Tengok antara dua yang benda menjuntai ni. Syarul, kau dah punch card dah, Syarul? Kau dah punch card dah? Soalan kau pun tak kena cara soalan. Lepas tu kau mengarah kiri kanan atas bawah. Kau nak suruh aku masuk mana? Boleh. Kau nak suruh aku masuk sampai dalam? Boleh. Support aku. Support aku. Dalam aku pergi. Tak ada halnya. Tak payah cerita pasal aku pasal Khalifah ke, pasal apa ke. Kalau aku takut benda ni aku tak buat. Tadi tepi ni aku dengar bunyi anjing. Sekarang ni dah hilang. Okey? Kau dengar bunyi anjing? Kau dengar bunyi anjing tu betul-betul? Dengar yang hujung-hujung. Aku dengar bunyi. Aku tak tahu bunyi apa. Jauh, bunyi jauh, geng. Korang kata bunyi jauh, bunyi dekat kan? Dia dekat kan? Memang kat sini aku dah bergemang ni. Aku tak tahu pun. Kalau orang lain dah lari ni, aku tak apa. Kau nak muncul, kau muncul je. Kau muncul je. Kau jangan bagi dengar bunyi macam nak datang dekat tapi kau tak ada. Kau nak muncul, kau muncul depan. Satu kali jackpot. Dengar. Dengar. Weh, aku bunyi tok-tok ni aku bahaya. Aku risau. Tu. Dengar. Dengar. Macam orang batuk. Dengar. Sini. Tadi dia terbang atas kepala aku. Aku rasa depan sana tak berapa kuat. Sini vibe dia kuat ni. Aku rasa macam pintu gerbang dia ni. Memang pintu gerbang dia ni. Sini, aku tak tahu apa benda. Bunyi macam kok. Lagi, perjelas sekali lagi. Wujud. Woi. Dengar tu. Ada step belakang aku. Wow. Kau nak keluar, kau keluar. Kau nak keluar, kau keluar. Kau jangan main macam ni. Kau nak keluar, kau keluar.
Keluar satu kali. Bunyi tokek tu dia tu. Tokek betul lah, macam tokek lah bunyi dia. Betul. Hui, ramang lah. Tapi memang aku tak tahu kalau korang mata batin korang boleh nampak. Aku rasa korang boleh nampak lah macam ada singgah sana, macam rumah lah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Perjelaskan lagi. Hui. Subhanallah. Benda hitam apa tak tahu abang. Aku tak tahu, macam bayang-bayang ni. Tak tahu lah. Apa benda buat ni? Hitam nampak macam orang ke dia? Tu bunyi aku bentuk nampak. Weh, sini merah. Sini lag ni. Aku tak tahu asal. Betul lah cakap aku, betul lah. Sini laluan dia gang Sini laluan dia. Ni pintu dia. Yang aku duduk ni sekarang ni pintu dia. Aku beremang ni. Yang aku duduk ni pintu dia. Kalau korang boleh nampak, masa aku awal-awal masuk tadi, dia dah kacau aku dengan bunyi. Bunyi dia seolah-olah bunyi macam binatang kan. Dan bila aku dah masuk ke dalam kawasan dia, dia terbang atas kepala aku. Aku nampak, aku dengar bunyi terbang, aku tak nampak apa benda yang terbang. Tadi tak ada. Subhanallah. Walhamdulillah. La ilaha illallah. Daun tu berjurai sangat. Tak, tapi yang mengikut apa yang aku rasa ni, situ dia punya ni. Aku baru first time masuk ni. Aku tak suka pandai-pandai kan. Nak cakap besar ke apa kan. Kita tak tahu keadaan tempat macam mana. Mungkin waktu siang suasana dia lain kan. Okey, waktu malam suasana dia lain. Jadi korang tak boleh sama kan. Kat depan, dekat base ada orang lah. Kat ni aku kat dalam ni seorang lah. Tadi dia orang dah ni. Aku dengar ni ada benda ikut ni. Benda berjalan. Aku tak tahu mana ni. Aku tak tahu bunyi apa. Dah macam whistle pun ada.
Dia punya gentak tu dah macam, ni betul ke ni laluan aku ni? Weh. Bang, gunakan tengok belakang. Aku tak pandai nak, aku pusing. Nah, pusing. Abang seorang kami ke mana? Saya lepas explore ni, saya nak kena balik ke balik pulau balik. Sebab saya check in hotel kat sana. Subhanallah. Asal perut aku jadi keras. Jadi banyak angin lagi. Ni mana jalan ni? Weh. Macam salah lorong ni aku lalu. Macam aku salah lorong . Salah lorong ke? Sakit perut lah. Oh, batok aku ke sana ni. Memang betul kanan.
Tapi aku tak nampak jalan ni. Cari pelepah ni. Bahaya bang. Subhanallah. Allah. Macam mana aku tadi ya? Turun belah sana, aku naik belah sini. Oh, sini. Nampak kan sekejap saya masuk kat sini. Ada lagi orang kata nak gerak balik. Ha? Macam mana? Bahaya seorang kat kawasan sawit bro. Dia dah kena lama. Yap. Mami malam ni tidur ni. Dia penat. Kami satu hari berjalan tadi. Ada seorang lagi kata nak balik. Tak apa, dia orang mungkin masuk balik lah. Saya sekejap. Perut saya tak ngam ni geng. Abang jangan lari, abang kena tunggu sampai kami datang. Kuda. Okey geng, teruskan share. Weh, dia bawa kerusi. Nak duduk. Dah, uji yang dia pun minta dia pula. Uji Nali. Dia okey ni. Boleh. Dalam ni. Sana. Bye guys, tu angkat abang guys. Jom sini, kita masuk. Kacak bergaya bosku. Jom. Okay bro, terima kasih keluar dulu. Baik bang, terima kasih Abang Jai kongsi rezeki malam ni. Terima kasih kan. Jarang tak kacak kan. Filter pun. Filter. Geng, boleh geng. Boleh geng, cukupkan saya punya ni 500 je geng. Filter ke tak ada filter sama je bosku kan. Macam pun ni. Oh jauh dia orang Dah face to face kan.
Ni dengan saya ni. Sebenarnya geng, saya nak pergi satu tempat ni yang Jambatan Lenggong. Jambatan kejap saya tunjuk kat korang.